Okey, yang pertama, hujan kali ini adalah hujan yang istimewa. Dia punya kelembatan dia dan tak boleh salah siapa-siapa. Saya puji Jabatan Parit dan Salib Air, JPS, they have done their job. But the flood is nobody's problem. It's nobody's to blame. Nobody's to blame. Tapi the giving the relief, flood relief, saya regret that persiapan daripada pihak kerajaan sangat lemah. Dan saya telah terlibat dengan banjir dan mengatasi masalah-masalah macam ini lebih daripada 20 tahun. More than 20 years. Ini kali masa saya bersama-sama dulu semua jawatankuasa yang dipanggilkan bilik gerakan banjir terletak di pejabat daerah. The DO adalah pegawai yang tertinggi. But di sini hari ini dia letak bilik gerakan banjir di pejabat polis. Pejabat polis orang-orang biasa tak boleh masuk. Dan polis punya line of command lain daripada DO punya line of command. Di bawah DO dia sebagai ketua yang paling tinggi dalam satu daerah. Dia boleh panggil jabatan NPK, dia boleh panggil JKR, dia boleh panggil JPS untuk segera mengatasi immediate problem untuk meredakan keadaan banjir. Tetapi bila dibawa letak bawah polis, polis punya line of command tak sama dengan DO. Ya. Yang kedua kali ini saya tengok persiapan adalah cukup lemah. Cukup lemah. Saya rasa dan satu lambat bertindak. Dan kami, YB Fuzia dan saya dia bawa kepada Parlimen supaya disegerakan bantuan, tapi dipermainkan oleh beberapa orang, bukan semua, ada 1-2 orang ahli Parlimen UMNO yang perrekehkan kami. Tetapi kami mengucap terima kasih juga kepada speaker yang membenarkan kami YB Fuzia bentangkan usul dia juga. Walaupun dia tolak, tetapi menteri telah bersetuju untuk menghantarkan bantuan segera. Nah, kita tengok ada orang kata, saya katakan bahawa persiapan very poor. Sebab itu menteri yang menjaga hal ehwal kebajikan, Saya Datuk Rohani ke apa, dia telah mengakui lambat bertindak. Dan timbalan daripada Menteri Puan kata dia minta maaf kerana kelambatan. Jadi apa yang saya cakap ini memang ada kebenaran bahawasanya adalah lambat tindakan kita. Dan saya berasa duka cita sebab saya sebagai ahli Parlimen, saya pun sendiri tidak dapat akses tu bilik gerakan dengan mudah. Nah, kalau kita tengok pada ini, tengok kerugiannya, kita tidak ada peruntukan. Dan kami ahli Parlimen Kuantan, India Mahkota dan adun-adun seperti YB Cicong dan Andan Surah dan YB Sim, kita ada idea untuk membantu kerajaan meringankan beban rakyat. But we have never been called. Tak pernah dipanggil mesyuarat tindakan daerah, tak pernah dipanggil. Jadi kalau kami berada bersama, saya dengan 20 tahun lebih pengalaman dalam bidang ini, kita boleh bantu untuk ringankan beban rakyat. Kamu ada take inisiatif tak pergi jumpa mereka atau ada idea? Saya jumpa DO dan saya tak mau cakap lah apa yang DO ceritakan sebab dia seorang pegawai kerajaan. Saya nak protect dia punya interest ni. Dan kita berbincang. Ya. DO tak reject. Tapi sistem itu tidak membenarkan pembangkang walaupun ahli Parlimen adun untuk bersama-sama dengan Parlimen pembangkang semua kena sideline lah. Kena sideline. Yes. Jadi walau bagaimanapun kami mengambil tindakan sendiri dan mengaturkan beberapa merayu beberapa bantuan daripada semua pelosok, dan saya gembira. Saya ucap tahniah dan terima kasih kepada rakyat Malaysia. Ada bagi 3,000, ada bagi 4,000, ada bagi RM50, ada bagi RM10, ada bagi RM25 dalam akaun kita. Separuh kita tahu orang, separuh kita tak tahu orang. Tetapi mencukupi untuk kita bantu sikit sebanyak meringankan bebanan orang macam makan. Dan kerjasama kami very good. Saya sebagai ahli Parlimen, wakil saya adalah
seorang doktor, Dr. Azli. Dr. Azli Faizal bin Abdul Rahman. He is my representative to coordinate the distribution of food, staff dan sebagainya, keperluan ya. Dan di sebelah Tun Semambu kita ada YB Lee Chin Chong. Very efficient young man. Dia dengan jentera dia, PKR-nya jentera, bergerak dengan efficient. Dan di sebelah Berserah kita ada YB Andan Surah, Adun Berserah. This is the only parliament di Malaysia yang parti pembangkang menang semua. Tadi Wadi mention cakap ada idea untuk membantu kerajaan. Apa idea tu? Boleh share sikit? Yang pertama kita tahu tiap-tiap tahun pantai timur akan kena monsun penghujung. Jadi kita mesti dalam sebulan, 10 bulan sebelum itu kita mesti membuat persiapan. Dan kita tahu di mana kawasan rendah. Di mana kawasan rendah kita mesti siapkan saluran-saluran air supaya air tidak bertakung dan akan jadi banjir di satu tempat. Yang kedua, kita tahu bahawasanya di separuh tempat air tak boleh mengalir cross the road. Sebab satu side tinggi, satu side rendah dan tidak ada saluran air kecuali naik atas jalan dan rosakkan jalan. So benda-benda macam itu yang boleh kita bagi pandangan untuk kita ambil tindakan sebelum banjir. Dan semasa pemberian banjir ni kita mesti identify, kenal pasti awal-awal bilik gerakan banjir. Biar banyak. Kalau kita perlu 20, biar kita siap 40. Dengan mesti ada logistik dia. Mesti ada boat, tempat yang kita ada perlu boat. Boat mesti ada cukup lori dan sebagainya. Dan kita mesti alert JKR untuk siapkan dia punya bulldozer. Kiranya kita perlu tebuk satu-satu tempat untuk ban ke apa untuk mengalirkan air, masa itu kita mesti standby bulldozer, kita mesti standby boat, kita mesti standby contohnya JPS, Jabatan Parit dan Saluran, untuk umpamanya kalau ada longkang tersumbat, sungai tersumbat, itu semua yang boleh kita cadang. Dan dalam nak memberi distribution, bila kita mesti siapkan bilik gerakan awal-awal, siapa di mana yang kita mahu. Dan umpamanya fasa 1 kiranya banjir macam ni, tempat ini. Bila fasa 2, bila sudah banyak sangat, tambah lagi tempat. Dan tiap tempat mesti ada line of command, very important. Mesti ada seorang ketua, the line of command. Kalau apa-apa hal, itu ketua akan beritahu kepada yang menjaga di bilik gerakan untuk ambil tindakan segera. Di kampung kita mesti gerakkan penghulu-penghulu dan ketua kampung untuk efficiently service the people. Jangan tunggu-tunggu. YB, pasal tu kata Syarizat, dia kata UMNO wanita nak tanya YB dengan YB Fuzia. Dia kata kedua YB pun tak nampak bayang kat sini, tak ada tengok mangsa banjir. Kalau cakap je kat parlimen. Okay. Komen YB. Saya nak khabar macam ni lah. Sama ada tahu soalan daripada UMNO wanita. Nombor 1 mungkin mata Syarizat buta. Nombor 2 mungkin dia duduk dalam kondominium, dia tak tunggu, dia tak tengok. Nombor 3 dia datang ke Kuantan, tanya orang Kuantan macam mana kita bergerak. Dia tengok sekarang sudah pukul berapa, saya daripada pagi. Tapi dia di mana? Jadi saya katakan pada dia, jangan bercakap melalui her ignorance. Kalau dia berani dia turun Kuantan, dia tanya orang Kuantan. Nah, dia kena ingat bahawa semasa itu parlimen bersidang. Saya sudah berjumpa dengan DO, kita tahu kelemahan. Saya berbincang dengan YB Fuzia bawa usul. I was supposed to be sokong usul. So kedua kami kena ada di Dewan. I only go to Dewan only on Wednesday. You check my record, Monday, Tuesday saya tak ada, saya ada Kuantan. YB Syarizat tahu tak? Kalau dia tak tahu, dia bodoh, dia tolol, dia jangan cakap banyak. Kalau dia ignorant, dia jangan cakap banyak. Kita tak mau cakap dia kepala watak lembu, tapi don't behave like a lembu. Okay. YB, dan tadi kan kami pergi satu pusat pemindahan. Kami ada jumpa anak Najib PM. Anak PM dia kata dia personally pergi sana lah dengan kawan nak tolong tengok mangsa semua. Tapi dia pakai baju PM Najib lah. So adakah YB masa itu sedang kami tengok
You tengok tak ada satu pun tanda apa ni PKR. You tengok apa ni kalau ada pun baju biasa, baju PKR biasa. Kita tidak apa, kalau you tengok ada satu jeep apa ni bendera tu, itu bendera PKR, dia pasang itu bendera 24 hours a day, 365 days a year. Tak ada tambah-tambah. Kita tak kira pasal masa ini nak menyelamatkan manusia, nak menyelamatkan apa rakyat kita. We don't care about party. We are colorblind. Tak kira dia Cina, India ke, Bengali ke, miskin ke, kaya ke, atau dia parti apa pun, kita tak kira. Dan I boleh bukti kepada you, orang datang kepada kita punya pusat cari makan adalah orang yang bawa apa tu bendera Barisan Nasional. Bukan satu, bukan dua, banyak. Datang Barisan Nasional. Kita bagi. Sebab parti apa ni kami tak peduli. As far as our service is concerned, the importance is to save lives. Doesn't matter. Saya tengok kucing dia lemas pun, kita ambil, kita selamatkan tu kucing. Ini pula manusia, tak kira apa parti. Kamu rasa tu dia pakai macam ni pergi. Itulah saya bukan. Saya tak mau kritik dia. Dia nak pakai UMNO punya baju ke, nak pakai BN punya baju ke, nak cop BN ke, dia buat. But the rakyat no. Itu saja. Rakyat Kan no. kamu rasa dia sedang promotion. Itu dia hal dia lah. Dia boleh buat lah. Dia nak promote dia keluar tiap malam TV pun tak apa. We don't care. But our interest is the welfare of the people. Kebajikan rakyat. That paramount. Okay? Alright. Terima kasih. Thank you. Thank you.